Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Market sudah open. Jadi ini yang macam saya analisa lah. Ini kita simbang kosong saja. Simbang kosong. Psikologi dia psikologi pasal yang benda lain lah, tapi kita boleh samakan dengan trade ni sebenarnya. Contoh benda bergerak. Ini bukan apalah, saya psikologi dia saya banyak terfikir sebab saya banyak pernah kerja di tempat-tempat yang ada benda pergerakan ni. So contohlah, ini contoh. Ini satu contoh saya bagilah. Kau seorang juruterak piping saliran air. Air ni bergerak. So air bergerak. Bila air bergerak, pipe yang kau guna memang pelbagai dia punya size. Dari pencawang pipe tu memang guna yang besar. Ke rumah-rumah memang besar. Ke rumah tidak, ke rumah kecil saja. Ke rumah-rumah kecil. Tapi kalau macam ada satu tempat, macam dia saluran dia pergi ke pekan ataupun perumahan, memang dia akan guna satu pipe yang besar. Contoh 10 inci, pergi ke 8 inci, pergi ke 6 inci, hinggalah ke 1 inci dan setengah inci ke rumah sudah. Itu nama dia reduce. Tanpa kau buat saluran air macam tu, pressure air tidak akan kuat. Macam tu, geng. Ini kalau piping lah, kalau kamu seorang piping. Ini dia bergantung kepada itu juga sebetulnya. Jadi pengiraan dia orang macam tu. Untuk sampai ke satu destinasi, dia mesti buat satu reduce untuk mengalirkan air tu. Ini kalau kau engineer lah. Kalau kau engineer bagian saluran air, memang kau akan tahu apa function reduce. Macam tu, geng. Dan ada dia punya skill-skill jugalah untuk buat pemasangan. Ini kalau kau seorang juruterak saluran air. Macam tu, geng. Ada kawasan dia, kau akan buat stop cock dia untuk perlahankan, kuatkan air tu. Itulah, ada air ni kadang-kadang ada masalah sebab dia orang catu. Kawasan sini aku bagi sikit, kawasan sini aku bagi sikit. Tapi ni rahsia lah. Rahsia sebab saya ada juga orang di bagian tu lah. Sama juga kau seorang wiring. Ini elektrik punya lagi, elektrik. Ini psikologi lah, kita simang-simang kosong saja. Itu psikologi kalau dia seorang juruterak pipe. Cara kerja dia macam tu, geng. Lepas tu kalau kau seorang buat yang wiring lah, pendawaian kan, pendawaian elektrik. Benda bergerak tu, dia arus elektrik. Tapi manalah kau pasang 5.0 kabel tu terus sampai di dalam rumah kan, mesti ada reduce dia untuk stabilkan tenaga elektrik yang masuk ke dalam rumah kau. Contoh sebelum dalam rumah kau pasang 5.0 dari dia punya pencawang lah. Masuk rumah, pergi soket, kau sudah wiring dia sudah ubah. Kau sudah ganti reduce dia 3.0, 2.5 untuk soket. Macam tu. Untuk lampu kau pakai 1.5 mm. Ini dia punya psikologi lah. Psikologi dia macam tu, geng. Dia cerita dia ini benda bergerak, arus kan. Kalau air tadi yang sebelum ini saya cakap tu, dia air yang mengalir, benda bergerak. Sama macam market juga, market bergerak setiap hari.
Macam tu, geng. Sama juga kalau kau seorang mekanik. Kau seorang mekanik kan, mekanik engine lah, konon-kononnya mekanik engine. So memang kau mesti memang tahu teori apa, macam mana engine tu boleh hidup. Kalau api kuat, macam mana dia boleh kuat. Macam tu, banyak teori dia. Kalau sistem injector, macam mana dia boleh berfungsi. Macam tu. Kalau dia auto, macam mana dia boleh berfungsi. Macam tu, geng. Itulah dia ada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Auto macam mana function dia, sama juga. Dia pun ada gear. Sama juga CVT. Macam tu. CVT pun sama juga, putaran dia macam mana, apa radius yang dia buat. Dia slow, berapa dia punya kekuatan. Dia melaju, engine tu berapa kekuatan dia. Ni kalau kamu sebagai seorang mekanik kereta lah. Macam tu. Macam mana perjalanan minyak dia yang disalurkan ke injektor tu, apa sistem dia guna. Kalau dia pakai karburator, macam mana minyak tu boleh mengalir, macam mana campuran udara yang berlaku dengan sistem pembakaran. Ini semua benda-benda ni semua saya pernah lalui. Jadi saya faham benda ni bergerak. Macam kau driving. Kau driving masa tu kau pergi kerja, banyak traffic light yang kau akan jumpa. Tapi traffic light tu tidak semestinya dia terus saja merah. Mesti dia ada kuning, ada hijaunya. Macam tu, geng. Ada merahnya. Lepas tu kawasan dia mana? Ada kawasannya. Macam tu. Tapi kau pasti akan sampai di destinasi kau juga. Macam tu. Hari-hari kau kerja, kau akan dapat tahu benda tu. Kau jalan pergi kerja, masa kerja memang akan sesak, sebab ramai orang pergi bekerja. Cuba kau jalan waktu macam apa orang cakap, sudah office hour, orang semua sudah masuk office. Lenggang saya jalan tu, boleh pun. Macam tu, geng. Sama juga kau dalam market ni benda bergerak. Bila dia bergerak, so di sana lah kau mau cari macam mana dia punya perjalanan. Di mana traffic light kau, bila masa dia akan ada tindakan harga atau naik. Macam tu, geng. So dalam satu perjalanan tu kau mesti tahu di mana traffic light. Macam tu, geng. So kalau kau lebih dari traffic light tu, kau boleh terus jalan kan. Macam tu. Kadang-kadang bukan apa, saya pergi jalan-jalan, saya belum sampai traffic light tu di seri hijau, saya jalan lah terus. Macam tu juga trade, geng. Dari satu destinasi ke satu destinasi. Psikologi dia macam tu, geng. Sama juga kau buat pendawaian elektrik. Benda ni dia ada SOP dia. Mesti kau pasang di DB box apa semua kan. Dan juga kau dari kau punya saluran elektrik tu, kau terus pasang lampu kau semua. Tiada switch dia, tiada apa, direct terus. Mana ada, mesti ada dia punya sistem dia. Macam tu, geng. Ini kalau kau bekerja lah, kalau kau ada pengalaman-pengalaman macam tu, mungkin kau akan dapat buat benda ni lah. Benda ni benda bergerakkan. Dia tidak sama dengan apa, dengan benda yang tidak bergerak. Selagi benda tu bergerak, selagi tu kau akan tahulah. Macam tu, geng. Macam kau welder, kau seorang welder. Kau welder besi lah, besi kan, kau buat sambungan, kau buat kimpalan.
Saiz dia nipis, so api kau pun kau nak adjust juga, mau kat sini nipis. Basi kau tebal. Lepas tu penggunaan rod dia, kalau kau guna rod. Kalau MIG, guna api dia dengan dia punya dawai lah. Apa saiz, macam tu geng. Itu kalau kau seorang welder, macam tu geng. Ya, banyak benda yang dalam kehidupan kita ni ada sebetulnya psikologi dia dalam trade. Sebab trade ni dia bergerak, benda bergerak ni memang ada dia punya cara dia bergerak. Macam tu geng. Jadi kau pun jadi seorang jurutera pergerakan market. Kalau benda-benda ni kau tahu, kau akan tahu lah. Macam tu geng. Macam lah kehidupan kita juga. Dia liku-liku kehidupan ni, banyak liku-liku kehidupan dah. Kita kena faham geng. So kebanyakan dia benda ni, saya kasih clue-clue saja. Psikologi clue dia. Ini pun saya mau bercuti sudah. Mungkin lama lah saya tidak buat apa-apa benda ni. Mungkin buat TikTok pun tiada sudah. Buat YouTube ni pun saya rehat sudah. Macam tu lah geng. Macam tu. Benda bergerak ni dia lain. Dia tidak sama kau kerja duduk-duduk di office sana. Tapi ada juga samanya lah. So kau seorang ada seorang orang cakap kau kerja di office lah. Di office pun kau ada jadual kau kan. Masa-masa begini sekarang ni, contoh kau seorang seorang accountant. Kau kerja di satu syarikat manajemen. Contoh manajemen perumahan lah, kau sebagai accountant lah. So bila kau jadi sebagai accountant, benda ni ada reduce day juga. Awal bulan tu kau memang sibuk kasih kiin orang bayar, macam servis charge apa semua. Hari-hari ada masa dia kau akan sibuk, dan ada masa dia kau tidak akan sibuk sebab tiada orang bayar. Paling-paling kau tengoklah satu-satu apa yang kau mau kiin. Mungkin keluar sikit duit dari company, kau mau kiin apa semua. Hari-hari itulah yang kau punya kebiasaan kan, yang akan kau buat. Tapi ada masanya kau akan sibuk. Macam tu geng. Macam tu lah dia punya psikologi. Itu kalau kau kerja di office lah, biasa-biasa saja. Kau jadi seorang accountant, memanglah kerja kau duduk-duduk saja. Tapi ada masa kau akan sibuk, ada masa kau akan tidak sibuk. Contoh, setiap tahun akan ada audit lah. Kalau company dia akan ada audit, so di sana lah kau sibuk untuk mau rujuk balik, supaya kau punya kiraan semua ngam. Macam tu geng. Setiap tahun memang ada. Mana-mana company lah. Kalau kau ada company, macam tu. Kalau kau jadi seorang accountant, macam tu geng. Banyak psikologi dalam kehidupan kita sebetulnya. Ada masa dia kau sibuk, ada masa kau tidak sibuk. Macam tu. Sama juga. Dia melibatkan macam tu lah. Jadi dari segi apa yang pernah saya bagi tahu dulu, saya pernah begitu. Setiap perayaan apa yang akan ada, macam tu geng. Perayaan, bila ada perayaan apa akan jadi? Orang banyak beli itu, beli barang apa semua. Dari puasa lagi orang memang banyak sudah beli barang-barang untuk keperluan dia orang, untuk merayakan hari raya tu.
So di sana kamu boleh nampak. Sebab tahun sebelumnya saya sudah cakap, tahun sebelum ni lah 2024, kalau ada perayaan, yang lagi-lagi kalau hari raya dia ada puasa. Puasa tu ramai sudah orang beli makanan untuk sungkai dia, untuk berbuka puasa. So ekonomi di sana naik sebetulnya. Belanja tu banyak orang berbelanja masa tu. Lepas tu dia mau buat perayaan lagi, banyak lagi barang dia mau buat untuk rumah dia, repair, kasih baru apa semua. Dia tidak sama macam perayaan lain. Antara perayaan-perayaan ni kan, yang selalu ada efek Chinese New Year dengan Hari Raya. Christmas pun sama juga. Memang akan ada efek-efeknya lah, akan berlaku. Dia psikologi dia macam tu juga, sama juga kalau hujung tahun, apa efek dia macam tu. Sebab kadang-kadang hujung tahun ni dia macam-macam dia punya efek. Pertengahan tahun pun akan ada satu efek lagi. Macam tu. Dia kira macam kau mau buat meet. Awal tahun, tengah tahun, hujung tahun. Dia macam satu kawasan setahun tu, dia ada meet dia. Macam tu geng. Banyak psikologi dia. Sebetulnya benda-benda ni sebenarnya itulah saya beli setahun, 2 tahun macam tu dalam trade. Sebab benda ni saya kira semua benda bergerak. Ni kita simang-simang kosong saja. Jadi kalau kamu faham, kamu okey lah dalam trade. Tapi belajar dari kecil, geng. Kau belajar dari buat wiring dari 12 volten, 3.4 volten, 12 volten, sampailah kau 420. Baru kau berjaya jadi pendawaian tu, orang pendawaian kerja. Macam tu, geng. Dari kecil dulu kau belajar. Lepas tu baru kau belajar ke besar-besar dia. Sama juga kalau kau macam ada lesen untuk piping. Dia tidak sama. Kau ada lesen untuk piping 8 inci ada lesen dia, 7 inci ada lesen dia, 10 inci ada lesen dia, dan khusus dia 1 inci itu hanya basic saja. Setengah inci, 1 inci, 2 inci itu hanya basic saja untuk kau jadi seorang piping. Kalau kau jurutera pipe kau tahu. Sama juga pendawaian. Ada Evo, dia ada dia punya label-label, geng. Kau kena tahu tu semua. Sama juga kau jadi accountant, kau mesti ada pembantu, ada label dia, geng. Macam tu. Sama juga di tempat kau kerja. Kalau kau kerja lah di mana-mana, kau orang bawahan, ada lagi atasan kau. Macam tu. Atasan tu ada lagi bos besar, manager, director dia. Macam tu, geng. So benda tu dia ikut urutan-urutan dia. Jadi kau dari kau kerja dari bawah sampai kau jadi supervisor tiba-tiba, itu urutan dia, perjalanan dia. Macam tu, geng. Sama juga masa pun berjalan, hari pun berjalan, bulan pun berjalan, tahun pun berjalan. Macam tu, geng. Kau mesti ada satu psikologi dalam kau punya trade. Cuma kena kau tahu pergerakan tu macam mana, di mana kau mau kesan. Macam tu, geng. Sebenarnya semua pun sama saja, geng, sebenarnya semua. Cuma psikologi kau mau tahu lah benda-benda ni. Tapi saya pun malas juga mau banyak cakap-cakapkan di sini. Kita simang-simang kosong saja. Baru kau tahu. Kalau kau cakap analisa, dulu macam saya pernah ada satu lah, saya tengok dia cakap gold akan jatuh 5,000 pip. Ni fundamental, 5,000 pip dia akan jatuh. Sekali naik berapa ribu pip.
sebab dia silap. Macam tu geng, dia belum tahu semua psikologi yang ada. Psikologi benda bergerak dia tidak tahu. Itulah gagal dalam trade. Macam tu geng, itulah dia gagal dalam trade sebab benda tu. Kalau benda tu dia gagal, dia tidak tahu, dia akan gagal lah dalam trade sebab dia tidak tahu pergerakan macam mana. Macam tu geng. Itulah saya boleh gula-gulakan ni market sebetulnya. Sebab saya tidak tunjuk hebat. Saya tidak mau buat apa orang cakap, yang saya buat ni kan sebetulnya saya memang silent. Biar saya menjadi misteri lah. Saya cuma kacau-kacau saja. Kacau-kacau, main-main. Kadang-kadang manusia ni lain, dia punya permainan lain. Saya buat satu permainan juga lah. Saya nampak orang buat macam ni, saya pun mau ikut. Tapi saya tidak mau tahu orang siapa. Tapi kalau dari segi benda-benda macam ni, saya memang sudah biasa lah. Macam tu lah geng. Psikologi kau kena tahu. Benda bergerak ni sebetulnya dia ada satu psikologi. Kau boleh umpamakan dengan benda-benda yang bergerak. Macam tu geng. Kira macam kau laju, RPM kau berapa? RPM berapa? Mau masuk gear berapa? Mesti ada dia punya kombinasi kan. Ada juga gear 1 kau 12 RPM, gear 1 tapi 12 RPM. Macam mana? Mana ngam sudah. Ratio dia tidak ngam sudah. Putaran tu. Ni benda bergerak geng. So benda ni sebetulnya, benda bergerak ni sebetulnya memang orang susah akan detect. Macam tu geng, memang susah akan detect. Kalau market ni memang benda bergerak ni akan ada masa-masa dia. Dia bergantung dengan kehidupan di sekeliling ni sebenarnya. Macam tu geng. Ini apa saja, kamu imagine begitulah. Macam tu geng. Sama lah kau tanam bunga, kau beli bibitnya, esok macam mana dia punya tinggi, lusa macam mana dia punya tinggi, seterusnya macam mana dia punya tinggi. Kalau cara kau tanam salah lah jadi dia. Kau tanam sawit, okey, kau tanam sawit ni ada dia punya radius jarak dia untuk kau tanam. Mungkin ada 20 kaki, 10 kaki kah. Ada radius dia untuk dia dapat zat yang bagus dari tanah. Jadi kalau kau tanam dia 2 kaki saja jarak dia, macam mana dia boleh hasilkan apa? Mungkin itu sawit akan terbantut lah. Sama juga tanam durian. Macam tu geng. Ini kalau jadi seorang petani lah. Kalau kau jadi seorang petani, ada cara-cara dia geng, kau mau tanam benda ni. Sama juga tanam salak. Itu buah salak yang macam sawit tu, dia punya pohon tu. Orang tidak tahu teknik dia, tapi kenapa dia orang boleh hasilkan tu salak. Kalau salak ni dia ada jantan dan betina. So kau kena tabur dia punya bunga-bunga dulu, baru dia ada buah. Itu teknik dia orang. Kalau tidak, kalau dia satu saja kau tanam, dia tidak akan ada buah. Sama juga macam kurma. Kurma ni dia ada jantan betina dia, pokok dia. Ada teknik dia, tapi orang rahsiakan sebab dia orang mau bisnis kan. Di Malaysia ni pun hidup kurma pun, kalau pandai dia punya tahu dia punya teknik. Padahal dia tu di tempat lain punya tanaman, tapi kita boleh tanam di Malaysia kalau mau. Sebab ada teknik dia, kau kena belajar. Macam tu. Sama juga macam trade, ada teknik dia. Ini simple-simple saja geng. Kita simple-simple saja mau psikologi macam mana dalam trade ni.
Jadi kalau kita guna cara yang betul dalam trade, kita memang profit lah. Macam tu, geng. Kalau macam ni masih lagi turun nih, sebab ini zone-zone yang aku tanda masih lagi belum dia capai. Dia masih turun balik USD/JPY ini. Macam tu, geng. Sebab saya tahu radius dia, saya tahu di mana akan bergerak market. Macam tu, geng. Jadi sampai sini dulu. Mungkin saya bercuti beberapa lama ni. Mungkin ini yang last saya buat sudah saya punya YouTube untuk kamu punya rujukan-rujukan lah. Macam tu, geng. Kita simbang-simbang kosong saja. Pelbagai bidang sudah saya simpan. Semua benda bergerak. Macam tu, geng. Semua benda bergerak ni, semua ada cara dia kau mau kasih jalan. Macam tu, geng. Kau kasih tahu benda tu, baru kau boleh trade. Macam mana pun kau buat kau punya setup, kau guna Fibo kah, kau guna apakah, semua itu sebenarnya hanya satu psikologi untuk menandakan arah kau. Tapi kalau setup kau tidak ngam, kau tetap akan ke laut juga. Macam tu, geng. Kecuali sudah sebati dengan diri kau, kau boleh buat benda tu sebagai psikologi kau. Baru kau dapat trade. Macam tu, geng. Apa yang saya pernah cakap dulu, indikator ni semua ni kau boleh gunakan sebagai psikologi kau. Macam tu. Yang penting psikologi, bukannya indikator. Indikator ni membantu-bantu saya kita lah. Tapi apa yang saya kongsi itu mungkin akan membantu kamu sikit-sikit cari untung lah. Macam tu, geng. Itulah saya buat macam tu. Kamu cari untung dulu sikit, and then besok kamu belajar lagi sikit-sikit. Macam mana? Banyak teknik. Saya bukan apalah, sebab saya banyak di TikTok yang aku ini begini gini. Indikator aku padu ini gini. So aku bermain-main juga lah. Saya suka juga bermain-main. Tapi sebaliknya memang benda ni kalau macam ikut saya, indikator yang saya buat ni hanya satu psikologi. Macam tu, geng. Hanya satu psikologi. Tapi sebaliknya saya memang ada teknik yang lain lah, yang tidak perlu guna benda-benda ni semua pun. Macam tu, geng. Sebab sampai di label macam tu, kau akan tahu lah, kau akan jadi si santai trader. Bukan fighter buat apa? Kau terdesak betul kalau jadi fighter yang berdoa, ya Allah naikkanlah. Waktu mau MC tu, bagilah kau rezeki, naikkanlah. Itu kau sesat sudah tu. Macam tu, geng. Kau berdoa benda macam ni, mana boleh. Benda ni sebetulnya adalah pelajaran. So kau belajar benda bergerak, geng. Macam tu. Umpama kau seorang rider. Ini contoh lagi ni, contoh. Kita kasih syok-syok dia punya cerita. Kau seorang rider, aku guna gear 1. Ini drag lomba. Kita lomba sampai main gear 4 sajalah, 800 meter. So kita main lah. Kita tengok lah siapa power dia punya setting. Macam tu, geng. So kau main lah, berapa gear 1 RPM berapa mau naik, berapa mau tukar gear 2 berapa RPM mau naik. Kau mesti ada style kau, apa mau pandu tu motor, baru kau boleh ada apa, baru kau boleh menang. Macam tu, geng.
baru kau boleh menang. Jadi benda ni sebetulnya kira macam tu lah, benda pergerakan. Macam tu geng. Sama juga macam kau bertani. Kau tahu musim durian bila, musim kau tanam padi bila yang sesuai musim kau tanam padi. Nanti tidak cukup air mana jadi kan. Macam tu geng. Dia ada dalam kehidupan kita sebetulnya. Sama juga macam trade. Bila masa kau mau trade, apa yang perlu saya tengok dulu? Memang ada psikologi dia dalam trade. Macam tu geng. Kalau macam apa ni, sama juga kau sedang menternak ayam, menternak itik ke, aku kena bagi makan dia dulu, baru dia ada telur. Bila masa telur tu dikutip, ini kau sebagai seorang seorang kira macam peternak lah. Kau ternak ni bila hasil kau akan tuai, kau tahu sudah bila. Macam tu. Tapi dia tidak juga. Kadang-kadang ada masalah penyakit, ada masalah itu, masalah ini. Macam tu geng. Tidak semestinya dia hari ini kau jaga itu ayam, kau belilah RM1 anak ayam, dia tidak terus bertelur. Kau mau jaga dulu, bagi makan, and then dia sudah besar, baru dia telur. Macam tu geng. Itu kalau kau jadi seorang peternak lah. Macam tu. Tidak juga kau menternak ayam, ayam tu masih kecil, lepas tu esok kau tunggu dia bertelur. Tiada begitu geng. Tiada macam tu. Kau terpaksa beli yang bibit ayam yang sudah besar lah, yang memang bertelur. Lepas tu kau beli dari dia, and then esok kau beli tunggu dia bertelur. Itu kalau yang dia sudah ada besar lah. Macam tu geng. Ada juga yang bertani ni macam tu. Dia suruh orang tu jaga dulu, bila sudah dia mau bertelur baru dia ambil. Dia bayar orang yang jaga tu. Itu pusingan dia geng. Sama juga kau menternak ayam, tapi untuk buat daging ayam. So kalau dia kecil tu kau potong, mana besar dia punya daging, mana kau untung kan. Macam tu geng. Kau tidak untung tu, kau menjaga dulu dia. Keluar model beli bajak, beli makanan apa semua 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, baru kau beli tuai hasilnya. Lepas tu kau sudah sembeli dia, kau dah tahu lagi macam mana pasaran. Sama juga cerita dia, kau rugi. Kau kena tahu pasaran di mana, harga berapa kau mau kasih. Macam tu geng. Di mana benda ni akan laku. Sampai sana kau belajar lagi macam mana mau lakukan ni ayam ni. Mungkin aku jual nasi ayam sajalah. Kau boleh cari, kau jadi supplier, kau boleh pergi cari di nasi ayam apa semua, di KFC ke, kau boleh supply sana. Yang produk-produk yang pengolah makanan lah untuk ayam. Macam tu geng. Kau mesti kena pandai. Itu namanya bisnis. Bisnis macam tu geng. Sama juga kau ada sawit. Sawit kau tanam 2 bulan, mana ada besar, mana ada hasil. Kena tunggu dulu sampai dia matang, dia ada buah. So kau boleh jual buah sawit tu. Tapi janganlah kau silap pergi jual di mana. Ni kau jual orang pergi di kilang lain, bukan kilang kelapa sawit. Mana juga kau ada untung kan. Macam tu geng. Kau mau kena tahu tempat dia di mana kau boleh supply. Macam tu geng. Sama juga kau macam trade ni, kau mesti tahu. Macam tu geng. Psikologi dia banyak di sekeliling kita sebetulnya. Kau kena tahu lah macam mana benda ni bergerak. Memang memeningkan lah, tapi kalau kau lama sudah dalam bidang ni, kau tidak pening banyak. Macam tu geng. Jadi sampai di sini dulu, nanti memori aku ni full nih.
kan full, aku ada kerja lagi, aku mau kemas-kemas barang. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu. Okay. Apa yang saya ajar, kalau ada yang buat pembelian lah, sini suka mencoba-coba geng. Itu apa, ada 6 video yang saya buat tapi ada cas tuh. Itu boleh kau kasih paham kamu tuh dalam trip sebetulnya. Tapi psikologi dia sikit saja lah, saya kasih sikit sebab orang tidak mampu kalau mahal. So saya kasih, saya boleh kasih rendah, tapi ilmu pun rendah lah, tidak seberapa, tapi boleh dapat profit. Macam tu geng, kau boleh dapat profit. Biarpun dia sikit tuh apa yang saya cakap, tapi kamu akan boleh profit kalau kamu belajar dan biasakan benda tu. Macam tu geng, nanti baru saya akan bagi lagi lah kalau yang untuk psikologi dia. Sebab kalau saya kasih psikologi terus, kamu tidak akan tahu, kamu akan pening tu. Kalau kamu tidak tahu basic dia tu, kamu akan pening. Jadi saya tidak berani mau bagi terus. Mungkin tahun-tahun depan baru saya bagilah, baru saya bagi cara dia untuk psikologi dia. Macam tu geng. Sebab ni harian, kalau interday ni senang saya sebetulnya. Nanti saya akan kasih psikologi dia. Tapi memang ada harga sikit lah. Yang basic ni kan saya akan bagi kamu macam kira macam boleh menguntungkan kamu lah. Kamu belajar dulu, untung sikit-sikit, kamu cari modal, macam tu. Tapi sebetulnya di sebalik dia ada rahsia lagi, psikologi dia dalam intraday lah. Dalam intraday ni ada masa-masa dia kamu akan boleh terus, kamu punya direct saja, entry saja terus masuk. Macam tu geng. Kalau saya okey saja geng, tidak masalah. Ni orang mainan ko. Permainan ko bani uang. Jadi ya memang macam itulah. Ada masa kau boleh ambil terus instant entry, kau boleh terus buy atau sell. Macam tu geng. Ada masa-masa dia lah untuk sehari. Tapi itu nantilah, nanti baru saya akan buat satu psikologi dia. Kalau kamu sudah faham apa yang pertama tu, apa yang ada dalam basic tu, cara-cara dia ada, sudah saya tutorial dia saya bagi. So kamu pahamkan dulu tu hari-hari. Jangan dulu kamu masuk, jangan dulu kasih real account, kamu tengok saja ataupun demo. Tapi kalau demo ni saya bagi tahu, feel dia tidak akan sama geng, sama real account dia tidak akan sama. Jadi kamu jangan terlalu yakin kalau kamu sudah pandai di demo. Jangan terlalu yakin geng. Sebab kalau psikologi kamu tidak tahu, kamu akan feel macam tu. So benda ni sebetulnya kamu ada cara kamu tersendiri. Ada masa-masa dia macam tu geng. Pandai tengok trend, macam tu. Kalau kau pandai tengok trend, tidak masalah. Macam tu. Sampai sini dulu. Analisa kamu kena pandai janganlah belajar sebetulnya. Tapi itu nanti saya akan buat cara dia juga, cara menganalisa. Cara menganalisa ataupun saya buat juga produk saya lah. Macam mana analisa guna indikator. Cara menganalisa guna indikator saya akan bagi juga satu. Mungkin saya bagi murah-murah sajalah harga dia. Sebab ni basic dia macam tu saja sebetulnya. Mungkin tapi lama lagi lah, mungkin aku bercuti dulu. Belum lagi aku buat ni. Cuti dulu.
Nanti aku balik baru aku buat macam tu. Macam tu geng. Jadi assalamualaikum. Balik-balik sudah aku bagi salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu. Ini apa pula ini USD JPY ini? Tengoklah gol. Gol kita tengok gol. Macam mana? Apa ini gol yang terjadi ini? Mau tengok nih. Mana sudah ini gol nih? Ada sudah ini XU. Apa jadi gol? H1 still blue color, ngam-ngam dia di sini. Yang aku tanda. Macam tu geng. Nah, ini aku mapping je ni geng. Aku mapping. Ngam dia gugur sini. Aku ada mapping nih. Aku ada bagi tahu juga kan zone-zone tu macam mana. Di mana dia akan buat penurunan kalau dia apa? Dia kena buat macam mana? Dia kena tembus dulu sini. Ada saya bagi tu sebelum ni. Saya mapping. Sebenarnya saya banyak saya mapping Semua saya mapping tu. Semua PP ni kan saya ada mapping ni sebenarnya. Tapi saya tiada bagi di YouTube di mana sebab ada masalah saya punya Chromebook. Tidak boleh ambil video yang lama. Lagipun malas saya mau kongsi. Nanti semua ada nih geng. Semua ada aku punya mapping sebetulnya. Di Euro pun aku ada. Euro ni mau naik ni lagi geng. Tuh kau tengok. Aku punya base sudah dapat. Di sini aku cari TP dia. Kalau di sini tembus aku naik lagi. Baik. Ini Euro lah. Euro macam tu. Euro ya punya keadaan. So aku sudah fly. Aku punya Euro. Macam tu geng. Inilah kebaikannya kalau kamu pandai mapping. Sebelum ni saya kasih tahu, saya tembirang lagi hari Senin kau baru mapping. Sebenarnya sebelum hari itu pun beli mapping sudah geng. Tapi mau belajar mau kena adalah sikit-sikit. Macam promosi pula ni kalau macam ni. Macam ni apa GBP? GBP apa GBP buat? Dia cari ini dulu. Dia cari high dulu, dia tembus dia akan naik. Baru hari Senin baru relax kamu. GBP macam NZD ni aku dah mapping kan ya. NZD ni aku tidak mapping, tapi dia masih lagi mau fly nih kalau ikut betul-betul. Tapi dia akan macam inilah dia mau pergi sini lah dulu. Lower ni mungkin dia ataupun dia akan pergi sini. Dia pergi bawah sikit, baru dia main macam tu. Tapi tengoklah masa inilah dia akan buat macam tu geng. USD CAD ngam juga dia jatuh. USD JPY, USD CHF. Tengok apa dia buat geng, ada zone. Semua pun saya ada zone geng sebetulnya. Bukan saya mau menembirang. Banyak zone-zone saya buat untuk benda ni. Di mana arah saya akan pergi minggu ni. Semua ada. Macam tu geng. Macam tu lah keadaannya. NZD, USD, CJP, AUD. Banyak ni. Ethereum ni apa? Pacut geng. Naik Ethereum, naik. Bitcoin naik. Bitcoin naik. Ni aku ada zone besar. Aku sudah ada sediakan sebetulnya mapping tu. Aku ada sudah bagi zone. Tengok. Memang lah aku sell. Tapi coba tengok dia makan balik. Macam tu kan. Simple saja. Kamu kena tahu itu saja psikologi dia. Nanti orang cakap saya orang gila pula.
Saya memang gila pun dalam bidang ni. Untuk pengetahuan kamu, senang-senang saya dapat semua. Saya mau kejar ni. Cuma saya bukan apalah, saya tidak mau sombong-sombong juga. Cuma kadang-kadang saya nampak di TikTok ramai yang betul-betul bermegah, sana sini. Itulah saya mau main-main saja. Saya mau kasih tengok dia orang macam mana. Macam mana? Mau tengok, saya ada zone saya. Dia apa akan jadi? Saya tengok trend, saya tengok apa, saya tahu di mana dia akan buat balas balik. Macam tu geng, ini sell and then turun and then naik balik. Bitcoin lah. Macam tu geng. Ni benda ni kalau dia lebih dia akan naik lagi. Macam tu. Simple saja. Kalau saya punya cara sebetulnya simple saja. Kalau kau faham. Macam tu geng. Bukan kita tidak mapping apa semua, ada. Cuma saya tidak keluarkan. Sebab saya tidak mau orang ikut signal bah, macam tu. Saya mau orang belajar cari signal. Kau belajar cari signal untuk diri kau sendiri, untuk keperluan kau sendiri. Itu yang saya mau. Ini kau ikut signal, habis. Tidak tahu di mana mau masuk. Kenapa lah? Bukan apa geng. Apa-apa pun indikator sebetulnya. Indikator aku ni ada power sebetulnya. Biasa saja. Cuma ada psikologi lah yang boleh tolong. Macam tu geng. Sebab sebenarnya apa-apa benda kau mesti tahu psikologi yang apa akan berlaku. Lagi-lagi ni benda bergerak. Macam mana geng? Kau mau tangkap apa kalau bergerak? Cubalah kau kejar tu burung pipit kalau kau dapat. Kalau kau dah tahu cara mau tangkap dia, memang susah. Kau tangkaplah itu ayam. Kalau kau dapat tangkap, kau mana ada dia punya apa? Mana kau dapat kejar tu kalau ayam? Macam tu geng. Kau mau kena pandai dia. Kalau kau umpan dia bagi makan, kalau dia tidak mau je, kau tunggu malam waktu dia tidur, baru kau boleh dapat tu ayam. Itulah maksud saya dalam trade ni. Kau mau pandai cari masa yang sesuai. Macam tu geng. Kau mau pandai cari masa yang sesuai, baru kau boleh masuk. Sebab dia benda bergerak. Macam tu geng. Jadi sampai sini dulu lah. Balik so saya bagi salam. Salam kepada kawan-kawan. Salam apa, aku pun dah tahu. Selamat Hari Raya lah. Macam tu. Jadi aku pun mau cuti sudah. Apa yang kamu kamu buat saja. Yang ada buat pembelian, di sana kamu akan ajar lah macam mana kau detect, macam mana kau filter, macam mana kau benda tu candle, storage macam mana kau mau tengok. Semua saya ada bagi sebenarnya. Tapi basic lah sedikit. Basic saya sedikit dengan psikologi yang sedikit. Saya tidak janjikan psikologi besar sebab benda ni kau harus berperingkat untuk belajar, baru kau akan faham dia punya keadaan. Macam tu geng. Saya tidak juga cekik orang lah. Saya tidak putung orang. Terus cas begini mahal. Tidak. Itu harga simpati sudah tu mau tolong orang tu. Sebab kita buat pun benda ni, aku duduk-duduk ni geng. Aku duduk-duduk makan kuaci kadang-kadang, mau buat tu macam mana tutorial dia. Kan juga senang sebenarnya. Kucing ku lagi mengganggu aku waktu aku buat video tu. Bukan senang geng. Susah. Aku rasa susah tu benda tu. Hai. Jadi aku cuba-cubalah buat. Lagipun dah ada masa aku geng. Kalau jadi cikgu mengajar ni kan sibuk sebenarnya benda ni. Sibuk tidak masa, anda dapat.
Jadi aku mau cara macam tu lah. Tapi ada yang request juga kan, yang membayar pun orang mau. Nah, bukan seorang yang membayar pun orang mau. Aku bagi je lah. Coba aku bagi tahu sudah, aku tidak ada masa untuk terangkan sepenuhnya. Cuma aku tinggalkan benda tu supaya nanti dia macam profit lah. Kan aku ni trading punya orang. Satu benda tu aku akan cuba buat dia akan jadi profit, walaupun sikit lah. Cas sikit saja orang lah, boleh lah betul. Apa pun niaga juga geng, orang niaga bagus ni. Peniaga aku bukan satu. Ini cara cari shot untuk cari duit boleh juga. Benda bergerakan geng, kau boleh cari duit sebenarnya. Itu simbang-simbang je geng, simbang-simbang saja. Macam tu geng. Dia umpama kau jadi nelayan bageng, kau jadi nelayan. Ini perjalanan seorang nelayan lah, aku bagi tahu. Dulu mula-mula aku jadi nelayan, aku memancing saja. Hasil pancing tu lah aku jual untuk aku cari makan. Bila aku sudah ada duit sikit, aku beli pukat. Aku memukat di laut. So hasil pukat tu lah aku jual. Lepas tu aku dapat lagi duit. Aku beli pukat lagi, kapal pukat tunda. Ni kau sebagai seorang apa, geng? Kau sebagai seorang businessman dan perjalanan dia macam mana? Perjalanan kau jadi nelayan tu macam mana, geng? Banyak kau harungi, ribut apa semua, dah dapat pergi laut, umbak, terbalik lagi bot, macam-macam. Kesabaranmu lagi menunggu ikan macam mana? Time kau memancing tu, sampai pakai pancing saja, dapat pun seekor-seekor saja, mana banyak. Tapi lama-lama aku berpikir, bagus aku pakai pukat lah, dapat model ni aku beli pukat lah. Pakai pukat, kau dapat banyak untung. Dah lama kau untung, kau dapat sudah pukat tunda. Kau ambil isin lah pukat tunda, ambil. Kau ada company kau sendiri sudah. Lepas tu dah lama kau pikir lagi, mau upgrade lah. Aku buat fishball, hasil daripada ikan tu aku jual lagi, jual buat bahan baku. And then lepas tu aku tengok ada orang buat kerupuk, ada kerupuk ikan, kau bagi pecah lagi geng. Itu perniagaan, saya bagi tahu. Perniagaan ni banyak pecahan dia. Lepas tu ada ikan ni, ini ikan orang tidak laku ni, kau bikin bajak, boleh juga bajak. Macam tu geng. Banyak psikologi dia. Jadi kau jadi seorang nelayan ni pun sebetulnya macam kau jadi seorang trader. Dari kau di bawah sampai kau jadi yang besar. Ingat tu geng. So cerita dia begini. Ada lagi satu cerita. Aku kerja security di Sintopoint. Sana jaga keamanan sana. Aku cari-cari duit. Aku ambil lesen safety punya. Aku berjaya, aku ambil lesen keselamatan punya, ambil kursus, ambil apa semua. And then aku buka satu company. So aku berjaya, aku ada orang aku sendiri. Aku cari pekerja, aku suruh orang kerja, aku gaji. Macam tu geng. Banyak pusingan dia. So kita tidak boleh pandang rendah, sesiapa. Sebab setiap kehidupan tu ada pergerakan dia. Macam tu geng. Jadi sampai sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya banyak cakap, video saya tidak jadi. Assalamualaikum.